sahabatku. How are you? Khabar? How are you, bro? How are you? Allah selamat sampai ya. Bagus Hang. Alhamdulillah. Come on. Bagus Hang. Alright, so Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright. Hari ni hari pertama, so semalam aku dah pun sampai di Brighton, di rumah Syaf. Alright, so korang tengok video-video sebelum ni. Alright, so sekarang ni aku tengah on the way ke Stadium Brighton, okay. So Brighton, yang mana yang tak tahu tu, Brighton ni main juga yang dekat Premier League. Okay, so kita orang macam aku ni sebab minat bola, and then aku akan pergi ke most of the stadium yang main Premier League. Tapi hari ni sesaat ala-ala sampai Brighton tu, kita singgah di Stadium Brighton dulu, and then baru kita balik, and then kita jalan ke area-area sekitar bandar Brighton. Alright. So nanti aku akan share dengan korang footage-footage yang ada dekat sini dan sekitar-sekitar Brighton. Alright, let's go. So hari ni aku akan jalan kaki daripada rumah Hava Syaf, student accom, terus ke stadium. Ni lah lalu dia. Sebab belah sana tu jalan kereta tu kiri kanan tak ada jalan berjalan kaki, jadi aku terpaksa jalan dalam ni. Okay, so kalau ikutkan dalam 40 minit macam tu sampai ke stadium. Apa-apa pun, let's go. Alright, so here we are, American Express Community Stadium. So inilah dia Stadium Brighton and Hove Albion. Kita dah pun sampai depan stadium. Okay, so inilah dia kawasan persekitaran stadium dia. Tak besar pun stadium dia. Okay, ni superstore dia. So kita akan masuk sekejap lagi. And then belakang ni ada padang, mungkin padang training dia, tak sure. Alright, so sekarang pun aku dah pun sampai di Brighton Stadium, American Express Community Stadium. Alhamdulillah. So another bucket list dah pun achieve. And then sekarang jadi kita akan masuk dalam superstore, and then kita akan pulang semula sebelum kita jalan di bandar Brighton. Alright, let's go. Alright, so inilah dia. Depan ni ada macam padang rugby rupanya. Ni. Okay. Atas ni tak sure. Community, tempat-tempat community lah. Jadi kita pusing. Sekarang kita masuk dalam stadium dulu. So ni tempat parking untuk Brighton punya stadium. And then stadium ni dia, American Express Community Stadium. Alright, so dah sampai dah. So ni ada com Syaf kat sini. So kita akan jalan naik atas ni. Valley Park. The Hub. So this is the view from tingkat 3 yang paling atas di The Valley Park. So tadi kita dari bawah tadi, kalau korang nampak.
Okay, so ada bas berhenti kat situ juga. So sekarang kita tengah tunggu Syaf datang. Wah, ni lah dia bilik Syaf. Okay, so dia ada tanda sendiri. Dia ada tanda sendiri kat sini. Okay, memang cantik lah. Tapi boleh tahan lah. Sewa mahal juga kat sini sebenarnya, kat Brighton ni. Okay. So ni view daripada bilik Syaf. Wow. Mana ada? Oh. Burger King. Member aku nak datang London. Nanti tolong guide kan. Macam dia dapat prank dia tu. Okay. Dia mesej saya. Sebab tadi kau jumpa anak dekat dalam bas tu. Cari-cari kat dia tak ada. This is the Brighton Pier. Alah awak datang jadi sedap kat tengok. Oi, ni boleh ni. Sama dia. Tak boleh, awak kena tahu ni sebab tempat awak ni. Rapat tu. Weh, akhirnya. Batu bukan pasir tau. Baik UK punya pantai. Here we are. Where are we now? This is Brighton Bay. The weather is quite good at the moment though, I would say. Not too hot, not too cold. You can still walk here. And yeah, just have fun. Yeah. It's nothing much actually, but then it is what it is, bro. Alright, so member kita ni dah berapa tahun kat sini? Dah 15 years. 15 years. Yeah, I've been living here for like 15 years now. Yeah. So yeah, this Good. is my second home. Baik. 12 tahun. Baik. Alright, so sekarang ni kita berada di Brighton Pier. Alright, so korang boleh tengok dekat depan aku, dekat belakang aku. So ini memang Brighton Pier. So dia macam tempat orang Mat Saleh dekat area UK ni akan pergi untuk spend time. Tapi dia famous waktu sama je lah. So sekarang ni korang tengok pun tak ramai orang. And cuaca pun tengah musim winter lagi kan. Jadinya memang tak ramai orang sangat. Tapi kalau ikutkan kalau musim sama penuhnya tu. Cuma yang peliknya sebab batu-batu pasir dia ni, laut dia ni keras-keras yang besar-besar. Jadi macam tak tahu macam mana diorang duduk lepak kat sini. Tapi tak apa, kita InsyaAllah kalau ada masa nanti kita datang lagi sama kat sini. Kalau tak, tengoklah macam mana. Alright, so ni dia belakang kita ni, Brighton Pier. Alhamdulillah, next bucket list sampai juga kat Brighton. Semua bila saya cakap umur saya 31 kan, semua cakap kat kedai macam, are you sure my brother? Yes, I am. Apa? Ni aku tengok orang berkumpul macam mana tu. Tapi masa Christmas itu pun ada satu orang gila tu. Okay. Orang gila lah orang sini lah. Aha. Tengah saya sejuk je kan. Masa banyak bulan-bulan sejuk je ni dia buka baju ni dia mandi pasal ramai. Kalau besar je tak ada lah aku.
Ni? Sekejap ya, keluar ni. Ini dalam bot ni saya tak tahu boleh record ke tak. Hah? Tak apa. Boleh record ke tak. Tak apa, tak boleh saya ni. Dia membagi untuk tukar tu. Apa tu saya tunjukkan untuk tukar MPS best. Tak dapat pergi Seven Sisters sini. Kalau nak healing okey lah awak datang sini healing. Nampak lah. Ah, sembang ah. Serius nampak? Nampak apa? Session dan group dengan bawa tu. Kalau jatuh bawa baik-baik. Ish, geri aku telefon tak tahu. InsyaAllah, insyaAllah. Nak gambar kat sini tak? Boleh? Oh ya ke? Sini Brighton Marina kan? Depan sana sikit dah. Ni kira marina kan lah. Tapi ni marina biasa. I don't like this game. Game ni lah paling seronok kalau nak main tergelak-gelak kan. Itulah, dia tak suka main. Ha, bola tampar seronok lah main. Memang. Sebab ada satu UM sampai jadi ni lah. Sampai wakil Malaysia main kat 8,000. Hai. Boleh gila begini. Boleh tapi kena training balik ah. Dia macam resort ke apa ni? Tak ada, situ ada macam kedai-kedai makanan Nandos semua kat atas. Dalam tu lah. Kat situ tepi tu. Depan Oh. dia ada pasar raya. Okay. Ha, so kita jalan sikit kita sampai dekat cliff tu. Tapi saya tak tahu macam mana nak tak ingat. Keeper of course Oliver Hunt. Okay. Inilah dia Wak. Awak nak tengok sangat ni. Kita Cantik. sampai halfway je, tak nak sampai hujung Wak. Pengsan dah ni. Boleh. Bukan. Ada Wak. Depan tu. Ni, batu tu bukan? Ini siapa ni? Apa? Sik. Ya, take care. Baik, bos. Baik. Otai. Otai sebelah. Terima kasih, Bel. Masak. Terima kasih, Bel. Baik, adik kat batin.